Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita sama-sama dipilih oleh Allah pada pagi ini untuk berada di dalam live baca ikut guru siri yang ke-6, insya-Allah. Baik, ibu ayah, tuan-tuan puan-puan semua, insya-Allah boleh tekan button share dulu. Okey, tekan button share dulu. Sebarkan Al-Quran di Facebook anda, di grup-grup WhatsApp dan sebagainya, insya-Allah. Baik. Pagi ni insya-Allah ibu-ibu ayah kita akan khatam surah An-Nahl. Okey, kita akan khatam surah An-Nahl dan kita akan khatam juzuk yang ke-14 pada pagi ini, insya-Allah. Okey, boleh buka muka surat 280. 280, insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang mana yang memberi salam, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum buat ibu-ibu dan ayah-ayah semua yang saya kasihi lagi dirahmati Allah. Baik, alhamdulillah ibu-ibu ayah-ayah. Yang mana yang dah share, terima kasih saya ucapkan. Yang mana yang belum lagi share, tolong tekan button share, insya-Allah. Baik. Jadi insya-Allah kita mulakan dengan bacaan zikrullah kita, zikir pagi kita. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Okey, baik, insya-Allah buka muka surat 280. Surah An-Nahl ayat 111. Okey. Sepatutnya kalau ikutkan plan ni, hari ni dah masuk surah baru ibu-ibu ayah. Patutnya lah. Tapi semalam saya cancel. Saya tangguh dahulu sebab suara saya tak apa jelas. Suara saya serak-serak. Okey, ni pun sebab salah satunya yang musim panas ni ibu-ibu ayah. Okey. Musim panas ni kena jaga, kena hati-hati. Kalau tak silap saya betul tak yang dekat belah utara dah kena apa tak? Sekolah dah kena 3 hari tak boleh bersekolah sebab cuaca di kawasan Kedah dan Perlis panas. Okey. Banyaklah tempat-tempat masjid-masjid yang melakukan solat istisqa, solat untuk minta hujan kan. Baik, jadi kita doakan sama-sama, mudah-mudahan kita dapat mengharungilah, okey, dan jaga kesihatan.
Okay, banyak minum air mineral insya-Allah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu 'an nafsiha. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu 'an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yuzlamun. Wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yuzlamun. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. Kita nafas. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون.
واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. Okey. Perhatikan betul-betul. Kalau ibu-ibu ayah berhenti ketika waqaf, tak ada huruf mad. Tak ada huruf mad. Alif waw ya yang kosong. Bermaksud bacaan itu tidak panjang. Macam ni, kazib. Tapi ramai yang baca macam mana? Kazib. Dia baca macam ni. Tak boleh. Okay. Litaftaru ala Allah hil kazib. Itu saja. Okay. Baik, sekali lagi. Hadza halalun وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. Baik, ada dua. Dua tempat ibu-ibu kena tengok. Yang pertama ni, harramna ma qasas. Qasas bukan qasas.
Ni ibu-ibu ayah. Tengok sini. Tengok perkataan ni lah. Ma qasasna. Macam mana cara sebutan dia? Okey, tengok sini. Okey. Tengok ibu-ibu ayah. Baik. Pada perkataan ma qasasna. Okey. Di situ ada 3 huruf bacaan tebal. 3 huruf yang mana bacaannya tebal. Okey, huruf apa? Qa. Okey, qa. Lepas tu huruf sad. Huruf sad. Baik. Macam mana bacaan dia? Sebab dekat perkataan ni, ibu-ibu ayah, banyak yang akan baca secara nipis. Kenapa baca secara nipis? Sebutan salah satu jawapannya ringkas je. Dia tak tahu cara sebutan yang betul bagi huruf qaf dan sad. Dia tak tahu makhraj dia. So bila dia tak tahu, dia hanya dengar-dengar saja. Bila dia baca, yang tu yang jadi kasasna. Tengok balik ibu-ibu yang tadi baca macam mana. Kan? Harramna ma kasasna. Kasasna salah. Okay. Qasasna salah. Okay. Ma kasasna pun salah. Dia tak boleh baca nipis. Okay. Qaf baris atas bunyi apa? Qa. Pangkal lidah ibu-ibu ayah. Pangkal lidah. Naik dia langit atas. Qa. Tengok mulut saya. Qa. Tak boleh. Qa. Jangan muncul. Okey. Tu yang pertama. Yang kedua. Sa. Hujung lidah. Huruf sad di bahagian hujung lidah. Okey. Bersentuhan dengan belakang gigi bawah. Okey. Belakang gigi seri bawah. Okey. Bunyinya macam mana? Tebal sikit. Sa. Cuba sebut. Sa. Dia bukan so. Dia bukan SO. Kalau SO jadinya tu so. Kosos. Ibu-ibu ya, tolong hati-hati. Walaupun dengar macam bunyi tebal. Kosos. Okey, boleh diterima lagi. Tapi yang ni pun kategori yang kurang tepat. Sebab apa? Sebab huruf tebal, huruf tebal, dia tak boleh muncung mulut. Okey? Tak boleh muncung mulut. Bukan macam ni. Ma qasasna. Qasasna pun kurang tepat ibu-ibu ayah. Okey? Qasas. Sos. Okey? Sos. Bukan sos. Takut kita salah sebut. Ma qasas. Jadi sos pula dah. Muka surat 280 ayat yang terakhir. Ayat terakhir 118. Okey, itu yang pertama. Okey, cuba baca balik. Ma qasasna. Lepas tu hujung sekali. Min qabl. Okey, min qabl. Min qabl. Sukunkan dengan ba. Ba yang ada tanda mati tu ba apa ibu-ibu ya? Itu sukun apa tu? Sukun. Sukun apa? Sukun asli. Okey, hukum dia izhar. Jelas. Yang pertama yang ada tanda mati sukun asli. Yang kedua lam kita kena sukun. Okey, bila sukun dia jadi apa? Sukun arid. Sukun yang mendatang. Okey, sukun arid. Boleh? Okey, dapat. So bacaan dia min qabl. Min qabl. Qabl. Dia bukan qabla lah, qablu lah. Tak. Jangan sukun dengan sukun sukun asli saja.
kena sukun dengan sukun arid juga. Yang huruf terakhir tu wajib kita kena sukun, insya-Allah. Okey, dapat? Baik. So 2 poin inilah yang kena tengok. Ma qasasna min qabl. Okay, baik. Kenapa dipanggil sukun asli? Salah satu dia, terang-terang kita nampak tanda sukun. Okay. Kalau jumpa huruf yang ada tanda sukun, itulah nama dia sukun asli. Sukun yang asal dia memang dah ada tanda sukun dah. Sebab tu panggil sukun asli. Okay. 700 mata yang mandang. Masya Allah, tabarakallah. Naik melonjak. Sebelum ni 500 ya. Alhamdulillah. Ibu-ibu ayat tanya. Okey. Kita baca sekali lagi ayat 18. Tarik nafas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'alal ladzina hadu harramna ma qassasna 'alaika min qabl. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Okey, sambung untuk surat terakhir di Ibu Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberi salam, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Insyaallah. Okey, boleh buka muka surat 281. Yang mana yang baru hadir, buka muka surat 281. Baik, kita nak di penghujung lah ni, penghujung surah An-Nahl. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thumma inna rabbaka lilladzina 'amilus su'a bijahalah. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. Ni jaga ni. Dia bukan wa'os. Hati-hati lah. Jangan terikut-ikut dengan huruf tebal, yang menyebabkan huruf sebelum yang berbaris itu dia jadi tebal juga. Wa'os. Maka wa'os. Wa'a tu sebutan dia nipis. Else. Cuba sebut. Else. Tu jangan muncul. Buka saja bibir anda. Wa else. Macam tu. Baik. Thumma tabu min ba'di dhalika wa aslahu. Ambil balik. Wa aslahu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Wa aslahu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Inna Ibrahim kana ummatan
قانتا لله حنيفا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين اجتباه وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا حنيفا وما كان من المشركين وما كان من المشركين. Ni, saya nak tanya ibu-ibu ayah. Mush, pada perkataan minal mush, apa pergerakan bibir yang kita nak kena buat di sini? Ni. Apa pergerakan bibir yang ibu-ibu nak kena buat di sini? Tolong bantu saya. Bantu saya lah. Tolong cerita dekat saya. Macam mana ibu-ibu ayah? Apa nak kena buat? Nak muncung dua-dua ke? Ataupun muncung salah satu saja? Mana satu? Nak muncung dua-dua ke ataupun nak muncung salah satu? Nak muncung yang mana satu, ibu-ibu ayah? Nak muncung yang mana satu?
muncung pada huruf mim. Shin nak kena muncung tak bila sukun? Huruf shin kita nak kena muncung tak ibu-ibu ayah? Shin nak kena muncung tak? Tak apa, tak perlu. Shin tak perlu muncung. Sebab apa shin tak perlu muncung? Sebab shin dia duduk di kawasan tengah lidah. Sini. Tengah lidah. Okey? Sebab tengah lidah dia akan bersentuhan dengan, dia akan angkat, sentuh dekat langit atas. Tengah langit atas sini. Okey? So tak perlu muncung. Jangan baca minal musyrikin. No. Yang sebetulnya apa? Minal yang muncung mim saja. Ni banyak kali kita dah jumpa kan? Banyak kali kita jumpa, betul? So yang muncung mim saja. Sebab apa mim saja? Sebab dia berbaris dhammah. Okey, berbaris dhammah. So muncung pada mim dan shin dengan muncung. Kembali kepada makhraj asal dia tadi di kawasan tengah lidah. Bacaan dia وَمَا كَانَ مِنَ nampak? Ni tak boleh baca وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Dengar macam betul, tapi parking pada huruf shin tu kurang tepat. Sebab huruf yang sukun, ingatlah, tolong tulis ibu-ibu ayah. Huruf yang sukun kembali kepada makhraj asal. Huruf yang sukun kembali kepada makhraj asal. Okey? Kembali kepada makhraj asal. Kembali pada tempat keluar dia. Dekat mana dia duduk asal dia? Oh, tengah lidah. Oh, dekat mana dia duduk? Oh, dekat hujung lidah. Okey? Ya, betul. Tengah lidah, huruf shin, dia ada satu sifat yang tunggal. Maksudnya sifat ni tak ada dekat siapa? Hak dia je ada. Apa dia? Tafashi. Tafashi tu apa? Hemburan. Shh. Shh. Kan? Shh. Ash minal mush. Satu lagi shin. Selalu orang tertukar. Dia bunyi sin. Apa alasan dia? Bentuk sama. Yes, bentuk memang sama. Walaupun beza titik, tapi dah nama titik tak ada, tak sama macam sin. So tak boleh baca dengan huruf sin. Sebab shin dia ada makhraj dia, dia ada tempat keluar dia. Sin hujung lidah. Sin hujung lidah. Kalau shin tengah lidah, so dia berbeza. Okay, dia berbeza tempat. So jangan baca dengan sin. Minal mus. Jangan baca mus. Mus kita baca tak cukup sifat bagi huruf shin. Sifat tafashi tu tak ada. Sin dia ada sifat dia yang tersendiri. Apa sifat tunggal dia? Siapa boleh bagi tahu? Apa sifat tunggal bagi huruf sin? Dia sama dengan sad, dia sama dengan zai. Tiga huruf ni dia duduk dekat sifat tunggal juga. Apa dia? Siapa boleh bagi tahu? Apa sifat tunggal bagi huruf sin dan shin? Apa dia? Siapa boleh bagi tahu kat saya? Tadi shin saya dah bagi tahu dah. Sifat dia tafashi, iaitu hemburan. Hemburan di dalam mana? Dalam mulut kita. Shh. Sofir, ya betul. Abang Zul Ahmad.
Nanti main raya dekat saya. Main raya di sini. Kita belanja nasi kandar. Okay. So sifat dia apa? As-Safir. Sifat As-Safir. Apa dia As-Safir? Desiran. Itu desiran. Okay. Kita berdesir. Orang kata berdesir. As. Itulah maksud dia. As-Safir. Beza tak dengan shin? Yes, beza. Sebab shin bunyi dia tafashi. Okay, dapat sesuatu. Jom kita baca pula. Okay, kita baca balik. Wa ma kana minal musyrikin. Ya. Ni sayang, ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana minal musyrikin. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Jangan salah sebut yakhtalifun. Jangan bunyi telefon pula dah. Jaga tu ibu-ibu saya. Ada saya nak bunyi pelik-pelik tu. Okay. Kita sebut telefon. Ibu-ibu saya baca telefon. Ta tu dia baca dengan imalah pula te. Tu yang jadi telefon tu. Tu yang dalam Quran tu ayam kita baca ayam. Dia bukan saja nak bunyi ayam. Lagi ada yang claim pula kata, oh, haiwan nama ayam tu ada dalam Quran. Bukan. Ayam dalam bahasa Arab sebutan dia lain. Bukan ayam. Ayam tu dalam sebutan istilah Melayu kita, sebutan Melayu. Kalau ayam tak silap saya dujajah kot. Dujajah ke apa kan? So beza dah. Dia ada macam ayam lah. Okay, sekali lagi. Fima kanu fihi yakhtalifun. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Wajadilhum billati hiya ahsan. An-Naml tu dah masuk bab lain dah. Okey. Tahu insya-Allah. Okey, ibu-ibu ayah ni semua hebat-hebat ni. Dia ada nama hukum tu An-Naml.
Cuma saya pun tentang pengetahuan number tu masih lagi dalam proses. Maksudnya saya tak nak faham secara 100%. Kita masih lagi ngaji. Sebab kalau kita nak cetak number dekat orang awam, nanti dia jadi pening. Tapi betul memang ada sifat, sifat dia ada satu nama tu an-number. Selalunya an-number ni selalulah yang diceritakan tu dalam suratul Fatihah. Iya. Tu salah satunya. Apa dia? Nanti kemudian hari ni saya cubalah untuk share kat ibu-ibu ya. Apa yang dikatakan tentang an-number, insya-Allah. Okey, baik, sambung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi. وهو أعلم بالمهتدين. وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Okay, baik, ayat 127. وَاصْبِرْ وَمَا صَبَرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. Jaga. Waw bari atas, wa sad sukun, was. Macam tadi juga as yang saya cerita tadi pada ayat 119 tu kan, wa aslahu. Sama juga hani pun. Jangan duk pi baca was, bukan was. Jelaskan bunyi waw ni dulu. Waw bari atas bunyi apa? Wa. Bunyi wa yang tu. Jangan wo. Kenapa jadi macam tu? Sebab kita terikut-ikut dekat huruf yang tebal. Ni huruf sad ni tebal sebutan dia. Bila tebal, kita pun pergi baca waw pun dengan tebal. Tak boleh. Waw baca dengan nipis. Wa. Okey, cuba praktik. Wa was. Wa was. Praktik macam tu untuk peringkat asas. Kalau kita toy terpa kat sini, tu yang tu jadi was. Kan? Rasa macam suka nak dapat bunyi waw balik atas tu. Praktik macam tu. Was. Macam tu. Okey, baik. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. آية الأخير. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم
محسنون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, ibu-ibu ayah, tahniah. Kita dah khatam juzuk yang ke-14 dan kita dah khatam surah An-Nahl. Alhamdulillah, tahniah. Banyakkan kita bersyukur kepada Allah. Okay, Allah Ta'ala izinkan kita untuk hari ini dapat kita khatam juzuk yang ke-14. Dan esok ibu-ibu ayah kita masuk awal surah yang baru, juzuk yang baru, iaitu surah Al-Isra dan juzuk yang ke-15. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih ibu-ibu ayah semua yang hadir pada pagi ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak apa yang saya share sebentar tadi. Okay, saya bukan mengajak ibu-ibu ayah, saya share. Okay, saya share sebentar tadi itu dapat membantu ibu-ibu ayah untuk praktik, dapatkan sebutan yang betul, sebutan yang tepat, insya-Allah. Itu saja. Terima kasih semua yang hadir, terima kasih yang share. Yang mana yang belum lagi share page kami, boleh tekan follow, like dan share di Facebook kami mymengaji.com. Yang mana yang dah follow, dah share, alhamdulillah, terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Okey, terima kasih semua. Dan yang mana yang dah buat tajaan stars, alhamdulillah, terima kasih. Semoga ibu-ibu ayah dilimpahkan rezeki selalu, insya-Allah. Itu saja. Kita tangguh pengajian kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.